Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita kemenangan Barisan Nasional di Kinabatangan dan Lama, Amanah Rakyat atau Isyarat Amaran. Persoalan pertama, adakah kemenangan besar ini benar-benar lambang keyakinan rakyat atau sekadar kesinambungan struktur politik lama? Persoalan kedua, sejauh mana amanah ini akan diterjemahkan kepada perubahan sebenar di akar umbi Sabah? Dan persoalan ketiga, apakah mesej jelas yang sedang dihantar oleh pengundi Kinabatangan dan Lama kepada Kerajaan Persekutuan dan Pembangkang? Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Lamak sebagai cerminan keyakinan berterusan rakyat perlu dibaca dengan penuh teliti, bukan sekadar dirayakan dengan ucapan tahniah. Dalam politik, setiap undi adalah mesej. Setiap majoriti adalah ayat yang panjang dan setiap pilihan raya kecil adalah cermin kepada suasana sebenar di lapangan. Kemenangan Mohad Kurniawan Naim Mokhtar dengan majoriti 14,214 undi di Parlimen Kinabatangan serta kemenangan Mohad Ismail Ayub dengan majoriti 5,681 undi di Dewan Undangan Negeri Lamak bukan angka kecil. Ini bukan kemenangan tipis. Ini adalah kemenangan yang memberi isyarat jelas bahawa jentera Barisan Nasional masih berakar kuat di kawasan luar Bandar Sabah, khususnya di Kinabatangan, Lamak, Sukau dan Kuamot. Apabila Perdana Menteri menyebut bahawa kejayaan ini adalah amanah besar yang menuntut kepimpinan berintegriti, perkhidmatan berkesan dan keupayaan menyantuni rakyat secara inklusif, kenyataan itu sebenarnya adalah pengakuan halus bahawa kemenangan ini datang bersama beban tanggungjawab yang sangat berat. Rakyat bukan sekadar memilih calon, mereka menuntut hasil. Di sinilah persoalan utama muncul. Apakah kemenangan ini berpunca daripada keyakinan terhadap agenda kerajaan madani atau ia lebih kepada faktor tempatan, sentimental dan legasi Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang begitu kuat di Kinabatangan dan Lamak? Tidak boleh dinafikan, pemergian Allahyarham Bung Mokhtar Radin telah mencetuskan gelombang simpati yang besar. Beliau bukan tokoh biasa di kawasan ini. Beliau adalah simbol politik, simbol keberanian dan bagi ramai pengundi, simbol suara Sabah di peringkat nasional. Doa Perdana Menteri agar legasi beliau diteruskan bukan sekadar ayat manis, tetapi pengakuan bahawa pengaruh Allahyarham masih membayangi keputusan pilihan raya ini. Namun, kita tidak boleh menipu diri sendiri. Simpati sahaja tidak cukup untuk menghasilkan majoriti 2 angka ribuan. Ini bermaksud terdapat kegagalan yang serius di pihak parti warisan untuk menembusi sentimen pengundi, walaupun isu-isu asas seperti air, elektrik, jalan raya dan kemiskinan masih wujud di Kinabatangan dan Lamak. Di sinilah mesej rakyat menjadi jelas. Ramai pengundi mungkin tidak berpuas hati dengan keadaan semasa, tetapi mereka masih belum yakin bahawa parti warisan adalah alternatif yang lebih diyakini. Dalam politik, ketidakpuasan tidak semestinya diterjemahkan kepada perubahan undi jika pengganti dilihat lebih lemah, tidak konsisten atau gagal menyentuh emosi serta realiti tempatan. Apabila Perdana Menteri menyebut semangat muafakat dan kebersamaan untuk memperkukuh pembangunan di Sabah, ini adalah janji yang perlu ditunaikan dengan tindakan, bukan sekadar retorik pasca pilihan raya. Sabah sudah terlalu lama mendengar janji pembangunan. Yang rakyat mahu sekarang adalah pelaksanaan yang boleh dirasai di rumah, di kampung, di ladang dan di sekolah. Kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil ini juga perlu dibaca sebagai peringatan kepada Kerajaan Persekutuan.
Undi yang diberikan bukan cek kosong. Majoriti besar hari ini boleh menjadi gelombang penolakan esok jika amanah ini dikhianati. Rakyat Sabah terkenal dengan kesabaran, tetapi mereka juga terkenal dengan keberanian untuk menghukum apabila dikhianati. Satu lagi dimensi penting ialah mesej kepada pembangkang, khususnya parti warisan. Kekalahan ini menunjukkan bahawa kempen yang terlalu bergantung kepada naratif lama, sentimen anti-parti semenanjung atau serangan peribadi tanpa tawaran konkret tidak lagi mencukupi. Pengundi kini mahu pelan jelas, kepimpinan konsisten dan kehadiran berterusan bukan hanya muncul ketika pilihan raya. Kita juga perlu jujur melihat realiti politik Sabah. Politik di sini sangat berteras kepada calon, jaringan tempatan dan keupayaan menyelesaikan masalah harian. Siapa yang boleh bantu urus air, siapa yang boleh percepat jalan, siapa yang boleh angkat telefon bila rakyat susah. Dalam aspek ini, Barisan Nasional jelas masih mempunyai kelebihan struktur. Namun, kelebihan ini datang dengan risiko besar. Jika wakil rakyat baharu gagal menyambung legasi khidmat Allahyarham Bung Mokhtar Radin, jika mereka dilihat hanya muncul dalam majlis rasmi tetapi hilang di saat rakyat memerlukan, maka kemenangan ini akan menjadi titik permulaan kepada kejatuhan, bukan pengukuhan. Ucapan tahniah Perdana Menteri adalah wajar, tetapi yang lebih penting ialah susulan selepas ucapan itu. Apakah peruntukan akan dipercepat? Apakah masalah air dan elektrik akan diselesaikan dengan garis masa jelas? Apakah janji pembangunan akan disertakan dengan pemantauan dan accountability? Pilihan raya kecil Kinabatangan dan Lamak telah selesai, tetapi perlawanan sebenar baru bermula. Rakyat kini sedang memerhati. Mereka menyimpan janji dalam ingatan. Mereka mencatat tindakan dan kegagalan. Dan mereka akan kembali bersuara di peti undi apabila tiba masanya. Di sinilah makna sebenar amanah rakyat. Ia bukan tentang kemenangan hari ini, tetapi tentang keberanian untuk berubah, kejujuran untuk mengakui kelemahan dan kesungguhan untuk bekerja tanpa henti demi rakyat Sabah. Jika Barisan Nasional dan Kerajaan Madani benar-benar memahami mesej ini, maka Kinabatangan dan Lamak boleh menjadi contoh bagaimana amanah rakyat diterjemahkan kepada perubahan sebenar. Tetapi, jika amanah ini dipandang ringan, sejarah politik Sabah telah berulang kali membuktikan bahawa rakyat tidak pernah lupa dan tidak pernah takut untuk membuat keputusan yang mengejutkan. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar. Kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.